Pernah tak terfikir macam mana sebuah negara yang nampak macam biasa-biasa je, macam Malaysia, boleh ada pengaruh yang begitu besar di pentas dunia? Hari ni, kita akan bongkar ceritanya. So, macam mana Malaysia buat semua ni? Adakah sebab kekuatan tentera atau kekayaan ekonomi semata-mata? Sebenarnya jawapan dia jauh lebih menarik daripada tu. Ini adalah kisah tentang macam mana Malaysia pilih untuk tak jadi penonton je kat pentas dunia, tapi sebaliknya jadi salah seorang pemain utama. Satu cerita tentang keberanian untuk ada pendirian sendiri, walaupun kadang-kadang, kita bersuara seorang diri. Okey, jom kita mula dengan bab pertama. Suara Malaysia dalam isu kedaulatan dan keselamatan. Macam mana sesebuah negara nak pertahankan hak dia bila berdepan dengan cabaran-cabaran besar? Kalau kita imbas kembali, era 80-an, Malaysia berdepan dengan ancaman dadah yang sangat-sangat kritikal. Sampai satu tahap, dadah diisytihar sebagai musuh nombor satu negara. Tanpa fikir panjang, Malaysia terus lancarkan perang habis-habisan dengan hukuman yang memang sangat berat. Satu tindakan yang mengejutkan dunia pada masa itu. Dan pendirian tegas ni memang membuahkan hasil. Dunia mula buka mata. Kemuncaknya bila pemimpin Malaysia waktu tu, Tun Dr. Mahathir Mohamad, dipilih untuk ketuai jawatan kuasa anti dadah PBB. Ini bukan sekadar anugerah biasa, tapi satu pengiktirafan global yang menunjukkan kesungguhan Malaysia. Tapi, cabaran bukan datang dari dalam je. Isu kedaulatan sempadan pun jadi satu isu yang mendesak. Yang menariknya, Malaysia tak pilih jalan kekerasan atau perang. Sebaliknya, kita bawa pertikaian ni ke Mahkamah Dunia. Satu tempat di mana kekuatan hujah tu lagi penting daripada kekuatan senjata. Cuba kita tengok dua kes penting ni. Kita menang dalam kes Pulau Sipadan dan Ligitan, tapi kita akur dengan keputusan untuk kes Pulau Batu Putih. Apa yang paling penting kat sini bukanlah soal menang atau kalah semata-mata, tapi tentang prinsip. Malaysia tunjuk pada dunia yang kita hormat kedaulatan undang-undang antarabangsa. Dan pendirian macam inilah yang membina kredibiliti kita. Perjuangan untuk kedaulatan ni masih lagi berterusan. Isu Kepulauan Spratly ni kan rumit, melibatkan banyak negara. Tapi pendekatan Malaysia tetap sama. Kita bincang, bukan gaduh. Platform macam Forum ASEAN China jadi medan untuk kita cari jalan penyelesaian secara damai. Keberanian Malaysia ni bukan setakat isu kedaulatan je. Dalam arena ekonomi, lagilah nampak beraninya. Jom kita tengok macam mana Malaysia berani lawan arus dan cabar gergasi ekonomi dunia. Anda ingat lagi tak krisis kewangan Asia tahun 1997? Ia betul-betul macam tsunami ekonomi. Mata wang serantau jatuh merudum, syarikat-syarikat besar banyak yang lingkup dan masa depan nampak sangat kelam. Satu dunia cemas waktu tu. Masa semua negara lain ikut je nasihat daripada Tabung Kewangan Antarabangsa atau IMF, Malaysia buat kejutan. Kita tolak ubat yang IMF tawarkan dan pilih untuk cipta penawar kita sendiri. Satu keputusan yang, ramai kata gila dan dikritik hebat oleh dunia masa tu. Dan inilah langkah paling drastik dia, kita tambat ringgit pada kadar tetap RM3.80 kepada $1 Amerika. Dalam sekelip mata, spekulasi mata wang yang menggila tu dapat dihentikan. Langkah ni bagi ruang untuk Malaysia bernafas dan pulihkan ekonomi ikut acuan kita sendiri. Satu pertaruhan yang sangat besar, tapi akhirnya ia berhasil. Keberanian ekonomi Malaysia tak berhenti kat situ je. Kita terus berinovasi. Dengan membangunkan sistem kewangan Islam, Malaysia bukan sahaja cipta satu alternatif baru, tapi kita berjaya jadi peneraju dunia dalam pasaran sukuk. Ini bukti jelas keupayaan Malaysia untuk nampak peluang di tempat yang orang lain tak nampak. Okey, sekarang jom kita beralih sikit. Daripada isu negara, kita tengok isu sejagat pula. Macam mana Malaysia boleh jadi suara hati nurani global, memperjuangkan nasib manusia dan juga kelestarian bumi kita? Industri minyak sawit kita kan selalu kena serang hebat, terutamanya oleh NGO Eropah. Tuduhannya, kita merosakkan alam sekitar. Jadi apa respons Malaysia? Kita tak melenting atau menafikan semata-mata, tapi kita bertindak. Dengan wujudkan skim pensijilan macam MSPO dan RSPO, Malaysia tunjukkan komitmen pada kelestarian. Kita buktikan yang ekonomi dan alam sekitar boleh maju seiring. 3,000. Angka ni mungkin nampak kecil, tapi simboliknya sangat besar. Masa dunia bergelut dengan krisis pelarian Syria pada tahun 2015, banyak negara tutup pintu mereka. Tapi Malaysia,
kita buka pintu kita. Satu tindakan kemanusiaan yang ikhlas di saat dunia sangat-sangat memerlukannya. Dan semangat kemanusiaan ni bukan setakat di peringkat kerajaan je tau. Ia mengalir dalam diri kita, rakyat Malaysia. NGO macam Mercy Malaysia, Aman Palestin dan banyak lagi sentiasa ada di barisan hadapan, membuktikan yang sifat prihatin tu memang sebahagian daripada DNA negara kita. Komitmen Malaysia pada alam sekitar ni bukanlah benda baru. Ia satu perjalanan panjang yang konsisten. Dari Deklarasi Langkawi tahun 1989 ke Sidang Kemuncak Bumi di Rio sampailah ke Protokol Kyoto, Malaysia sentiasa ada di meja rundingan menyumbang idea dan usaha untuk selamatkan planet kita bersama. Dan yang ini, mungkin idea Malaysia yang paling visionary. Cuba bayangkan, seawal tahun 1983 lagi, Malaysia dah cadangkan supaya Antartika diisytiharkan sebagai warisan manusia sejagat yang patut diuruskan oleh PBB untuk faedah semua orang. Satu idea yang jauh mendahului zamannya, mencabar kuasa-kuasa besar dunia demi keadilan global. Akhir sekali, jom kita lihat macam mana Malaysia guna semua pengalaman ni untuk bina masa depan yang lebih baik. Bukan untuk diri sendiri je, tapi untuk seluruh rantau Asia Tenggara. Pada tahun 2015, impian untuk wujudkan komuniti ASEAN jadi kenyataan. Dan Malaysia ni boleh kata antara arkitek utamanya lah. Ia bukan sekadar kerjasama ekonomi, tapi satu integrasi yang mendalam, merangkumi keselamatan, ekonomi dan sosio-budaya, semuanya demi sebuah rantau yang aman dan makmur. Dan untuk pastikan rantau ni betul-betul selamat, Malaysia bersama negara ASEAN lain ambil satu langkah yang sangat berani. Kita isytiharkan Asia Tenggara sebagai zon bebas senjata nuklear. Ini bukan cakap-cakap kosong. Malaysia secara tegas tak akan benarkan mana-mana kapal bersenjata nuklear masuk ke perairan kita. Satu mesej yang sangat jelas kepada dunia. Jadi, apa yang kita boleh simpulkan hari ini? Daripada perang melawan dadah ke krisis kewangan, dari isu Antartika sampailah ke pembentukan ASEAN, kita nampak satu corak yang jelas. Pengaruh Malaysia ni tak lahir dari kata-kata kosong, tapi dari keberanian untuk bertindak dan kesetiaan kepada prinsip yang kita pegang. Ini membawa kita kepada soalan besar untuk masa depan. Dalam dunia yang sentiasa berubah dan penuh dengan ketidakpastian, apakah peranan Malaysia yang seterusnya? Legasi keberanian yang dah dibina ni pastinya boleh jadi panduan, tapi cabaran-cabaran baru sentiasa menanti. Kan? Jawapannya mungkin ada di tangan kita semua. Generasi akan datang.